Okey, kembali kita dalam Sembang Arena. Fast Talk bersama Coach. Saya Coach Gigi dari Soccer Cats. Base kita orang dekat Kajang. Okey, Coach Gigi, macam mana boleh mula jadi coach ni? Start tahun 2020, saya ada 4 orang anak lelaki. So masa tak buat apa-apa tu, saya latih diorang kat rumah. So daripada situ timbul minat untuk coach anak-anak kat luar sana lah. Okey, Coach Gigi, saya nak tanya style latihan coach ni yang jenis macam mana ni? So saya akan tengok based on umur lah. So biasa 10 tahun ke bawah ni kita timbulkan minat untuk dia. So kita buat macam-macam variasi training supaya dia rasa seronok, dia enjoy. Tapi start umur 11 ke atas tu kita dah more serius lah, supaya dia berlatih fokus, dia akan build up confidence untuk main tournament dekat luar. So saya lebih suka budak yang dengar kata dan bersungguh-sungguh. Bila kita bagi task tu, dia buat betul-betul. Apa pesanan dan nasihat untuk budak-budak muda yang nak mulakan kerjaya main bola ni? Okey, yang pertama, hard work lah penting. Hard work. Sebab hard work beat talents. Maksudnya awak kena konsisten. Kalau boleh everyday tu awak kena ada something yang awak buat. Sebab bola sepak ni dia universal. Kalau awak rajin, awak boleh buat ramai lagi kawan. So jangan malu-malu main bola ni. Kalau boleh, awak kena ada semangat untuk sentiasa improve. Okey, anda tengah tengok Sembang Arena, Suara bola, jiwa harimau. Okey bang, mengaum sikit bang. Aum. Garang.